Lokman ada tak Lokman? Lokman ada tak? Ada ke Lokman? Lokman tak ada eh? Tu Lokman ada. Lokman, gimana tu makan Okey, tak apalah. Siapa volunteer yang nombor 2000? 2007 ni. Siapa volunteer? Tadi Izzah dengan Jumana dah siap kan? Okey, apa kata Jumana buat dulu? Okey ke? Okey. Okey. Soalan pertama. Nak baca pada awal ke cikgu? Baca dari awal. Jadual 6 menunjukkan harga dan indeks harga bagi 5 komponen. P, Q, R, S dan T. Untuk menghasilkan satu jenis alat permainan. Rajah 7 di bawah menunjukkan catapai yang mewakili kuantiti relatif bagi penggunaan komponen-komponen itu. Nak baca soalan terus ke nak baca kata dulu? Baca soalan. Okey. Cari nilai X dan nilai Y. Okey. Untuk soalan A tu guna formula 1 iaitu I persamaan dengan Q1 Q0. Kenapa kena guna formula nombor 1 Jumana? Sebab dia cari harga. Betul. Okey, teruskan. Okey, untuk cari X tu kita kena indeks harga dia dah dapat. So kita kena isi 110 persamaan 2.20 bahagi X darab 100. Okey. So bila sekalikan dapat RM2. Okey. Okey, lepas tu Y pula sebab dia cari indeks harga. So Y persamaan dengan 2.70 bahagi dengan 3.00 darab 100. So dapat RM90. Okey. Okey, lepas tu yang soalan B pula. Hitung indeks gubahan bagi kos penghasilan alat permainan itu pada tahun 2006 berasaskan tahun 2004. So formula indeks harga adalah I bar persamaan dengan jumlah I dan darab dengan pemberat bahagi dengan pemberat. Okey, formula 2 kan. Okey, lepas tu kenapa kena guna formula 2? Sebab dia cari indeks gubahan. Okey, bagus. Teruskan. Okey, lepas tu I bar persamaan dengan 125 dalam kurungan 144 tambah 110 kurungan 36 tambah 190 kurungan 90 tambah 90 kurungan 72 tambah 140 kurungan 18. Mana dapat 18? 360 tolak semua yang ada dalam tu. Okey, 360 tolak semua dapatnya Y. Tolak semua ni dapatlah kat sini kan? Y pula. Dapat sudut ni 18. Okey, bahagi dengan 144 tambah 36 tambah 90 tambah 72 tambah 18. Lepas tu bila kita calculate kita dapat 123.5. Okay, bagus. Okay. Lepas tu soalan C pula. Harga setiap komponen meningkat 20% dari tahun 2006 ke tahun 2008. Penghasilan satu alat permainan itu pada tahun 2004 ialah RM50, RM55. Hitung kos dia yang sepadan pada tahun 2008. So yang 20% tu kita buat siasat 120. Sebelum tu Jumana, ni formula apa nak guna? Formula 3 sebab dia ada 3 tahun. Okey, bagus. So yang 20% tu kita siap-siap letak 120. Okey, lepas tu formula 3 Z persamaan X darab Y bahagi 100. Okey, sekejap cikgu tulis dulu.
Sedaraikan tahun. Okey, Okey. untuk 2004 ke 2006 kita dah tahu 123.5. Okey. So 2006 2008 dikata meningkat 20%, so 120. Betul. Okay, so kita just nak cari Z. So kita isikan apa maklumat dalam formula Z, formula yang ketiga tu. So Z persamaan 123.5 darab 120 bahagi 100 Okey. dapat 148.2. Okey, tapi soalan dia tak habis lagi. Dia kata hitung kosnya, dia kata diberi kos penghasilan satu alat permainan itu pada tahun 2004 ialah RM55. So dia nak kosnya pada 2008 kan. So kita guna formula 1. Betul. Okey. Sebab apa? Sebab kos kan? Sebab kos. Okey, teruskan. Kita dah tahu yang kita dapat tadi. So 148.2 persamaan dengan X bahagi 55 darab 100. Lepas tu kita dapat RM 81.51. Selesai. Berapa? 51 point? Tak, 81.51. 81.51. Okey, bagus Jumana. Yang lain dapat tak macam Jumana? Faham tak? Ada tak perlu cikgu terangkan dekat sini? Dekat soalan ni. Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan. Kita pergi ke tahun 2008. Okey, cikgu nak panggil orang lain. Okey, Sharifah Nabiha ada tak? Sharifah Nabiha. Sharifah Nabiha? Oh, tak ada. Izzah lah jawab, Izzah. Izzah dah jawab kan ni, Izzah? Dah. Tapi cikgu nak ambil pen je. Okey. Yang lain kena bersedia Cikgu panggil seorang ni jawab. Kejap lagi cikgu akan dedahkan, mungkin kalau sempat kita dedahkan soalan trial pula. Kalau soalan SPM ni tak ada masalah, kita tengok pula ada tak beza dengan soalan trial tahun 2020. Cikgu. Boleh tak saya tunjuk dia punya kerja kat buku ni sebab saya tak reti terang kalau ni. Oh ya, tak ada terang. Kalau Maksudnya cuba saya dulu boleh tak? Kalau cuba dulu. Boleh. Kita cuba dulu. Tengok boleh tak awak? Tak perlu terang pun awak jawab soalan awak. Awak jawab soalan cikgu, awak jawab soalan ni. Okey. Yang A tu untuk cari nilai H kita kena guna indeks harga. So H tu Sebab apa? Sebab apa kena guna indeks harga tu? sebab ada perkataan apa? Ada perkataan harga. Okey, ada harga dekat sini. K dengan H pun berada dekat berkaitan dengan harga. Okey, teruskan. Lepas tu 1.80 per dengan 1.50 darab dengan 100 so dapat 120. Sama dengan H. So H dapat 120. Lepas tu? Yang K pula 0.90 per dengan 112.5 darab 100 dapat 0.80. Awak tak masuk dalam formula dulu? Cuba masukkan dalam formula dulu. Apa tadi? Yang I bar tu kan 112.5. I dia 112.5 sama dengan I bar tu indeks gubahan. I tu indeks harga. I. Lepas tu 0.90 per K darab dengan 100
Okey, so K dapat 0.90 per dengan 112.5 darab dengan 100 sama dengan 0.80. okey bagus. Okey B. Yang B pula guna indeks kubahan. Okey, sebab perkataan? Indeks kubahan. Okey. Teruskan. Jadi 150 darab 30 tambah 120 darab 45 tambah 112.5 darab dengan 15 tambah 105 darab 10 per dengan 15 So 1.5 darab dengan 15 okey, tambah 105 darab 10 okey, bahagi 15 tambah 30 tambah 10 tambah 45. ini jawapan. Jawapan dia 126.38. Okey, sambil bincang yang lain tolong tanda jawapan awak dekat buku awak. Okey, betul ni. C1. Yang C1 tu saya guna yang formula yang ketiga tu. Sebab apa? Sebab dia ada, kalau ikutkan sebenarnya dia ada 3 tahun ni, tapi macam mana dia kata? Betul ada 3 tahun nak. Sebab ni maklumat dia dah bagi. Dengan soalan dia ada 3 tahun. Okay, Okey, jadi yang C1 tu 126.38. sekejap kita susun dulu. 2004, 2005, 2009. Okey, 2004 ke 2005? 2004 ke, saya tak buat yang ni cikgu, tapi jaya kerja dia macam ni. Saya nak terangkan. Oh, ya ke? Okey, jap. Dekat soalan ni kan dia dah bagi ni kan. Awak dah cari indeks gubahan 2005, 2004 kan? So, awak dah cari dah tadi kat sini 126.38. Okey, ini? Lepas tu 150. Okey, bagus. Lepas tu soalan minta 2004, 2009. So, soalan minta Z. So, Z kita dapat? 126.38 darab dengan 150 Okey. dengan 100. Okey, jadi jawapan? 189.57. Okey, bagus. Okey, nombor 2. Yang kedua pula sama juga guna formula ketiga. Formula yang ketiga? Perkataan apa menunjukkan ni formula ketiga? Sekejap. Tapi yang saya buat yang indeks harga atas yang I tu tadi, saya darab 25 dengan 100 dapat jawapan dia. Oh, tak. Soalan nombor 2 ni, awak guna formula yang pertama. Sebab apa? Sebab ada perkataan harga. So, kenapa kita kena guna I gubahan dekat soalan 1 ni? Sebab perkataan dia tentang keropok. Dia bukan cakap gula atau garam atau ikan atau tepung. Dia cakap keropok. Yang keseluruhan sekali lah. Jadi sebab tu awak gunakan formula I tu. So, kita dapat 189.57 sama dengan 25 bahagi X darab 27. Darab 100. Betul lah. Sebab dia kata 2004 ni adalah RM25 kan. So baik. Soalan tanya 2009. Soalan tanya 2009. Jadi yang awak tak tahu tu adalah 2009 lah. Jadi X kat atas, 25 dekat bawah. Sebab saya buat jalan kerja yang terus tu. Maksudnya jalan awak macam mana? 189.57 darab 25 dengan 100. Awak buat macam tu. Sama je. Okey. So X dapat berapa? 47.39. 47.39. Okey. Okey, ada yang tak faham tak? Yang lain okey?
Okay, terima kasih Zah. Salam cikgu. Yang okey. Kalau tak okey bagi tahu. Cikgu boleh terang kat sini. Cikgu, Ha. saya try buat 187.57 darab dengan 25 bahagi 100 kan cikgu? Ha. Saya tekan kalkulator, kenapa saya dapat 46.89 ni? Sekejap ataupun kita cari dari atas 126.38 darab 150 bahagi dengan 100. Okey, darab dengan 25 bahagi dengan 100. 47 tu macam mana? Cikgu dapat 47.39. 187.57 kan cikgu? 189. 89. Okey, salah tengok. Sama cikgu. Tak apa. Okey, yang lain macam mana? Kalau korang senyap macam mana cikgu nak bantu? Tak faham. Faham tak ni? Faham kot cikgu. Faham? Tak naklah ada kod. Bagi tahu kat mana tak faham. Ataupun cikgu panggil lagi seorang. Aisyah Radia ada tak? Aisyah Radia? Ada tak Aisyah Radia ni? Oh, ada Aisyah Radia. Ke dia tak boleh on mic? Aisyah. Falisha ada Falisha? Falisha. Mana pergi dia Dia orang tak ni? ada cikgu. Oh, dia tak ada. Okey. Budak lelaki lah pula Fahmi Sabri. Ya Tahun cikgu. 2009. Ya cikgu. Cuba buat tahun 2009. Oh soalan ni okey. Terus kali A 116. 116? Mana datang 116? 2009. 2009. Soalan mana tu? 2009. Ya soalan. Soalan nombor 6. Dalam buku tu nombor 6. Oh okey. Okey. Okey, boleh tak? Soalan A ke cikgu? Semua sekali. Semua sekali. Okey. Cari start by cari nilai X kan? Betul. Okey. Kalau nilai X tu sekali 116. Mana datang 116? Nilai X. Okey salah cikgu. Nilai Z. Patutlah. Okey. Sama dengan X sama dengan Okey. 2.10 Okey. bahagi 2.80 darab 100. Okey. Jadi sama dengan Dapat dapat 75 tu. Okey, teruskan Y. Y 130. Okey, sama dengan Y per 2.00 okey, darabkan dengan 100. Jadi Y dapat jadi Y dapat uh, 2.60. 2.60. Ya.
Okey, teruskan. Yang Z pula 116, Okey, sama dengan. 5.80 Okey, perkan dengan Z darab darab. 100. Okey, so Z dapat Z dapat 5.00. 5.00. Okey, bagus. B. B kita guna indeks gubahan. Formula. Indeks gubahan. Formula 2. Kena guna formula indeks gubahan. Okey, bagus. Teruskan. I bar sama dengan I bar kita berapa? Dia dah bagi kan? I bar kita first 75 tu. Okey. 75. Pun datang 75. Sekejap. Oh ni. Okey, 75. Dalam kurungan 4 je. Betul. Tambah. 120 dalam kurungan 2 Okey, tambah. 130 dalam kurungan 3 Okey, tambah. 116. Okey. So M tu kita kena cari dalam kurungan M lah. Memang kena guna M lah. Bahagikan dengan 4 tambah 2 tambah 3 tambah M. So sama dengan sama dengan berapa ni? Surat indeks gubahannya berapa? Indeks gubahannya berapa? Ni, dia dah bagi. 108.4. So, boleh pindahkan. Kita cari dulu. 75 darab 4 tambah 120 darab 3 tambah 110 darab 3. So, dapat kat sini 1500 tambah 116M sama dengan tambah 2 tambah 3 darab dengan 108.4. So 975.6 tambah 108.4 M. So ini pindah sini. Betul ke ni? Satu 8.4 darab 9. 75 darab 4 tambah 1 darab 2 tambah 130 darab 3. Oh, 930 sini. So, ni pindah sini, so kita dapat 116 tolak 108.4. 9.6. 7.6 M sama dengan 975.6 tolak 930. 45.6, so M sama dengan bagi 7.6. 6. Semua orang dapat 6? Dapat 3. Okey, dah dapat 6. Teruskan Fahmi, C. Jumlah pembelajar alat tersebut pada tahun 2007 ialah 525. Hitung jumlah perbelanjaan yang sepadan pada tahun 2008. Kali ni kita kena guna apa tu? Formula 1, 2, 3. Formula 1. Sebab perkataan apa? Jumlah pembelanjaan. Okey, bagus. So, kita nak guna indeks gubahan ke indeks harga? Indeks harga.
indeks gubahan kan? Sebab dia cakap tentang alat tulis. Dia tak cakap P atau Okay. Q atau R atau S. So kita kena guna I. Dia memang ada I kan? Kan formula dia I sama dengan Q1 bahagi Q0 darab 100 kan? I ni kita boleh guna sama ada indeks harga atau indeks gubahan. So kita guna indeks gubahan dekat sini sebab dia alat tulis. Okay, jelas tak Fahmi? Jelas tu. Okay, so indeks gubahannya berapa? Sebanyak 108.4. Betul, 108.4 sama dengan siapa terkini? 2008 ke 2007 yang terkini? 2007. 2008 ke 2007 yang terkini? Yang terkini. 2008. Okey, 2008. Tahu ke tak 2008 tu? Dia punya indeks gubahan tak tahu. Tak tahu. Indeks gubahan memang tak tahu. Soalan tanya jumlah pembelanjaan kan? So Ya. jumlah pembelanjaan tak tahu. So kita letak X. 2007 kita tahu kan berapa? 525. Okey, darab 100. Jadi X kita dapat 569.1. Boleh? Dapat je. Dapat tak Fahmi? Dapat. Okey. D? Indeks harga bagi Q pada tahun 2009 berasaskan tahun 2007 ialah 132. Hitung indeks harga bagi Q pada tahun 2009 berasaskan tahun 2008. Okey. So kita nak guna formula mana ni? Kita guna formula formula 3. Sebab apa? Libatkan tahun 2007 sampai 2009. Ya betul, ada 3 tahun. Okey, so cikgu buat 2007, 2008, 2009. So 2007 ke 2008 ni berapa? Boleh tak cikgu ambil 108.4? Ya. Boleh tak? Tak boleh kan? Fahmi tahu tak kenapa tak boleh ambil 108.4? Padahal ini pun 2007-2008 juga. Sebab itu indeks gubahan bagi harga alat tulis. Ni indeks gubahan bagi alat tulis kan? Bagi alat tulis. Yang soalan kata apa? Dia nak indeks harga. Dia nak indeks harga Q. So Q satu je lah. Kita tengok dekat Q lah. Okay, so Q-nya berapa? 120. Betul? 120. Ni Okay, 2008 ke 2009? Tak tahulah kan. Itu yang soalan tanya. Hitung indeks harga bagi Q pada tahun 2009 berasaskan tahun 2008. Ini yang soalan tanya berapa. So yang 2007, 2009 dia dah bagi 132. Okey, masukkan dalam formula Fahmi. Boleh tak? Ni ada X, ada Y, ada Z kan? So Z kita adalah 132 sama dengan 120 darab Y bagi 100. So Y kita dapat 100 darab 132 bahagi dengan 120. Dapatlah 110. Faham tak Fahmi? Okey, faham. Boleh? Boleh ke? Okey, yang lain macam mana? Terima kasih Fahmi. Yang lain macam mana? Ada soalan nak tanya tak?
Okey, kalau tak ada, cikgu nak panggil. Lutfan. Ada kan Lutfan? Lutfan? Lutfan tak ada Ada. Okey. 2010 Lutfan. Boleh tak? Tak cuba. Okey. Rasanya ramai tak buat ni. Itu yang macam tak tahu je macam nak jawab. Boleh tak Lufan? Lufan? Saya juga tak dapat. Soalan ini saya tak sempat salin. Oh ya ke? Okey tak apalah. Okey cikgu teranglah soalan ni. Okey, jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi tiga bahan P, Q dan R. Okey, so bila kita baca dari atas, kita tahu P, Q, R ini adalah indeks harga kalau ditanya satu-satu. So, dia kata digunakan dalam pengeluaran suatu jenis beg. So, satu jenis beg. Beg itu adalah, kalau dia cakap pasal beg, kita tahu dia adalah indeks gubahan. Okey. So, soalan A. Cari indeks harga bahan P pada tahun 2008 berasaskan tahun 2006. Okey, jadi soalan tanya indeks harga. So, bila kita nak buat indeks harga, kita tengok dekat atas ni. Kita nak guna formula 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Kalau dekat atas ni, cakap pasal harga, jadi kita kena gunalah formula nombor 1. Sebab nombor 1 berkaitan dengan harga kan. Tapi dekat sini dia berkaitan dengan tahun. Dia ada 2004, 2006, 2008 kan. Jadi bermakna soalan A ni kita kena guna formula yang ketiga. Sebab dia ada 3 tahun. Sampai situ jelas tak? Jelas je. Okey, so jadi kita nak P kat sini kita susunlah 2004, 2006, 2008. So 2004 ke 2006 125 sebab soalan tanya P. So 2006 ke 2008 ni kita yang tak tahu. So 2004 ke 2008 dia adalah berapa? 150. Jadi sebab tu kita buat 150 sama dengan 125 darab Y bahagi dengan 100. Ingat tadi kedudukan ni X, Y dan ini Z. So Z sama dengan X darab Y bahagi dengan 100. So Y kita dapat 100. 87.5. Berapa? 87.5. Okey, so soalan B. Tak dapat. Cikgu. 120 itu. 120. Cikgu tekan kalkulator dapat 120 juga. Hai. Siapa jawapan tu? Salah tekan ni. 120. Okey, so B1. Harga bahan Q. Okey, so terterang dekat soalan ni dia kata harga. So automatik kena guna formula yang pertama. Okey. So dia kata bahan Q pada tahun 2004 ialah RM7.50 dan harganya pada tahun 2008 ialah 105. Okey. Dia berkaitan dengan tahun 2004 dengan 2008. So dekat sinilah 2004-2008 kita ni. Okey. Jadi soalan minta X. X tu berada dekat indeks harga. X tu berada pada indeks harga. Jadi kita tahulah kita kena guna formula yang pertama. X yang mewakili I
sama dengan 2008 dekat atas 10.50 bahagi 7.50 darab dengan 100. So X dapat 10.5 bahagi 7.5 darab 100. Dapatlah 140. Okey, so nombor 2. Soalan minta harga bahan Q pada tahun 2006 pula. So, 2006 ada dekat sini je ada 2006. Jadi bermakna kita kena guna indeks harga 2006 ni lah. Faham tak? Sampai sini faham? Faham cikgu. Okey, so 2006 punya indeks harga kat situ adalah 116. So, mestilah 2006 tu yang dekat atas. So, soalan minta 2006, jadi 2006 kita tak tahu bahagi dengan 2004 dekat bawah iaitu RM7.50 darab dengan 100. So, X sama dengan 116 darab 7.5 bahagi dengan 100. So, dapatlah 8.70. Sampai sini faham? Faham. Okey, so kita pergi kat C. Dia kata indeks gubahan. So, terang-terang dia kata pasal indeks gubahan. So, kita kena guna formula yang kedua. Okey, dia kata kos pengeluaran beg itu pada tahun 2006 berasaskan tahun 2004. Bermakna kita kena guna formula yang kat sini lah. Kita kena guna yang kat sini. Okey. Jadi 118.5 Y kita dah dapat belum? Y kita adalah 120 kat sini. Okey. Jadi sama dengan 125 darab 2 tambah 116 darab 1 tambah cari nilai Y. Ni Y lain. Belum dapat lagi. Y darab dengan 3 bahagi dengan 2 tambah 1 tambah 3. So, kita pindahkan 118.5 darab yang bawah ni pindah sebelah jadi darab. So, kita darab dengan 6. Darab 6. Okey, lepas tu tolak ni. Yang ni pindah sebelah jadi tolak. So, tolak 125 darab 2. Tolak lagi 116 darab 1. So, dapat jawapan. Kemudian, kita pindahkan 3. 3 pindah sebelah jadi bahagi. So, bahagi dengan 3 lah. So, dapat jawapan 115. So, Y sama dengan 115. Sampai sini faham? Faham cikgu. Okey, kita teruskan soalan D. Diberi harga beg. So, berkaitan dengan harga juga, jadi kena guna formula yang pertama. Dekat formula pertama, I itu dia boleh jadi indeks gubahan ataupun indeks harga. Tapi kita kena guna indeks gubahan kat sini sebab ada beg. Beg tu menunjukkan keseluruhan sekali. Jadi, kita kena guna beg punya. Jadi, indeks gubahan kita adalah, dia dah bagikan 2006 dengan 2004. 2006 dengan 2004. Dia dah bagi pun kat sini. 2006, 2004 adalah yang ini. Jadi 118.5 sama dengan 2006 dia dah bagi 47.4. 2004 tak tahu. So dia dekat bawah lah sebab dia asal. Jadi X sama dengan 47.4 bahagi dengan 118.5 darab dengan 100. So, dapatlah jawapan 40. Sampai sini faham? Faham tu. Cikgu. Okey. Nombor 9 boleh tak cikgu panggil orang lain?
Ataupun awak nak cikgu yang terang? Okey, kalau tak ada jawapan, cikgu panggil orang lain lah. Intan Alia ada? Rasa macam dah nampak Intan Alia tadi. Intan Alia ada? Ke tak boleh cakap Intan Alia? Intan Alia. Tu ada Intan Alia. Tak boleh cakap Tak apa, cikgu panggil orang lain. Najwa Sofia ada tak? Ya, cikgu. Okey, Najwa boleh buat tak Najwa? Saya cuba. Okey. Seminggu. 2011 11. 2011. Nak saya baca soalan ke? Boleh? Jadual menunjukkan harga, indeks harga dan peratus perbelanjaan bagi 4 jenis bahan P, Q, R dan S yang digunakan untuk membuat sejenis makanan. Cari nilai X, Y dan Z. Nak cari X, pakai formula yang pertama. Sebab dia minta harga. ada harga kat situ. Okey, teruskan. X sama dengan 5.00 bahagi 4.00 darab 100. Jadi dapat 125. okey, bagus. Lepas tu Nak cari Y, 150 okey. sama dengan Y Okey, bagi 3 okey, darab. 100. Jadi Y dapat Sekejap. Apa? 150 bagi. Ya, cikgu. 4.50. okey, bagus. Lagi Z 120 sama dengan 3.00 bahagi Z darab 100. so Z dapat 2.50. okey, bagus. Teruskan soalan B. Nak guna formula apa? Formula yang kedua. Sebab perkataan Indeks gubahan. okey, bagus. Teruskan. I bar sama dengan Okey, 125 125. darab 16 Okey. tambah 150 darab 12 Okey. tambah 125 darab 48 tambah 120 darab 24. Okey, bahagi 16 tambah 12 tambah 48 tambah 24. okey, dapat jawapan. Dapat 126.8 ke? Cikgu. Okey, C.
kos untuk membuat sepaket makanan itu dalam tahun 2005 ialah RM50. Hitung kos yang sepadan bagi tahun 2007. Okey, nak guna formula mana? Formula pertama, Sebab? sebab dia minta kos. Okey, I tu nak guna I indeks harga ke I indeks gubahan? I indeks gubahan. Gubahan ke harga? Apa cikgu? I tu kan ada formula, formula pertama tu kan ada I tu nak guna indeks harga ke indeks gubahan? Indeks gubahan. Sebab? Sebab dia kata yang sepadan dengan tahun 2007. Tak, sebab ni sepaket makanan. Okey. Dia tak cakap pun Q atau P atau R atau S kan? So dia cakap tentang keseluruhan. So indeks gubahan lah kita kena guna. Okey, jadi teruskan. 100 100. 126.8 Okey, bagus. Sama dengan? X sebab tak tahu. Okey, bahagi 50 darab 100. Okey, bagus. X dapat 63.4. okey, bagus. Teruskan 63.40. Okey, D. Kos bagi semua bahan makanan itu meningkat sebanyak 15% dari tahun 2007 ke tahun 2009. Cari indeks gubahan bagi tahun 2009 berasaskan tahun 2005. Jadi nak guna formula yang ketiga. Okey, bagus. Sebab? Ada 3 tahun. Okey. Kita tulis dulu 2005, 2007, 2009. Okey, 2005 ke 2007 berapa? Berapa? 126. Betul, 126.8. Okey, 2007, 2009? Tak tahu Encik. Ni dia bagi kos bagi 150. 150. kan? Kos bagi 115. 115. Biasa soalan tanya 2005 ke 2009 kan? Ni berapa? So, kita guna formula Z. Okay, Z sama dengan X 126.8 darab 115. Okey, bahagi 100. Okey, bagus. Sama dengan 145.82. Okey, bagus. Okey, sampai sini faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Cek